Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa hibban mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalatul khairi batigha amradatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Ta'ala di atas sekalian nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang tidak terhingga, yang hari ini kita boleh lagi bernafas atas muka bumi Allah Ta'ala, yang hari ini dapat lagi sama-sama kita mengacapi nikmat iman, nikmat Islam. Dan Alhamdulillah pada malam ni dapat sama-sama lagi kita hadir ke rumah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini berada dalam sentiasa dalam hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar mudah-mudahan setiap perjalanan dalam hidup kita ini sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Alhamdulillah pada malam ni kita sambung dalam bicaraan kita daripada kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi, membicarakan tentang kepribadian keagungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah bicarakan banyak bab pada yang lepas, dan kemudiannya sambungan kepada bab tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Betul deh. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa dalam hadis yang ke-225, betul? 225. Nah, itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ketawa dalam bab yang ke-35. Maka kita lihat dalam hadis yang ke-225, itulah yang mana didatangkan kepada kita. Hadis ini adalah oleh Hannad Ibnu As-Sari daripada Abu Muawiyah, daripada A'mash, daripada Ibrahim, daripada Abidah As-Salmani, daripada Abdullah Ibnu Mas'ud. Apa kata dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la'arafu akhira ahli an-nari khurujan rajulun yakhruju minha zahfan fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah qala fayadhhabu liyadkhulal jannah fayajidun nas qad akhadul manazil fayarji'u fayaqulu ya rab qad akhadha an-nasul manazil فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمن قال فيتمنى فيقال له
fa inna laka alladhi tamannaita wa 'asharata adha'afid dunya. Qala fayaqulu taskharu bi wa antal malik. Hadis yang disebutkan kepada kita daripada Abdullah ibn Mas'ud, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang paling akhir keluar. Nah, kata Nabi apa dia? Sesungguhnya aku tahu penghuni neraka yang terakhir keluar. Siapa dia tu? Nah, disebutkan iaitulah seorang yang keluar daripada situ dengan merangkak. Maknanya dia keluar daripada neraka tersebut dalam keadaan merangkak. Nah, dalam keadaan merangkak. Lalu dia mendapat perintah, apa katanya? Iaitulah perintah dia suruh, intaliq fadkhulil jannah, iaitulah pergilah ke syurga, masuklah ke dalam dia. Ni. Nah, dikatakan kepada lelaki tersebut masuklah dalam syurga, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa dia? Orang tersebut masuklah dalam syurga. Jadi orang itu pun masuklah. Masuk dalam syurga. Namun apa dia sebut? Dia melihat di rumah-rumah yang ada di syurga sudah ditempati oleh orang ramai. Jadi dalam syurga tu dia tengok ada ramai berlaku. Makna dalam rumah tersebut dia lihat ramai dah manusia dalam itu. Dia tu orang akhir sekali keluar daripada neraka. Jadi rumah ada dalam syurga tu orang duduk berlakon. Tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu bila begitu apa dia? Dia mengadu kepada Tuhan. Dia pun ngadulah ke Tuhan. Bila dia tengok syurga tu penuh, lalu dia pun nak mengadu pada Allah. Apa kata dia? Ya Allah, ya Tuhanku, rumah-rumah tu sudah ditempati oleh ramai. Dia kata. Dia kata dia mengadu pada Allah, syurga tu penuh dah, dia kata. Syurga tu penuh dah. Maka bila begitu laki-laki tu, dikatakan kepada laki-laki tersebut, apakah kamu ingat? Kamu ingat kehidupan kamu semasa atas dunia. Jadi ketika tersebut ditanya pada dia, gapo kamu ingat ke tidak masa ketika mana kamu hidup dulu, gapo kamu buat? Ingat lagi ke tidak ketika mana kamu hidup, zaman kamu hidup terdahulu, gapo yang kamu buat terus? Ni. Dia tanya, gapo yang kamu ingat dalam kehidupan kamu ketika di dunia? Jadi bila begitu apa dia pun jawablah ya. Dia kata ya. Maka laki-laki itu kata ya. Dan ketika tersebut apa dia? Lalu orang tu diperintahkan bayangkan keinginanmu.